Bengkel yang saya hadiri pada hari ini bagi saya sangat bermanfaat sebab dia mengajar cara macam mana saya sebagai ketua jabatan menyampaikan maklumat ataupun mesej kepada saya punya pegawai ataupun kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam mesyuarat yang saya hadapi, yang saya laksanakan dengan lebih berkesan dan lebih tepat, atau bahasa mudahnya apabila kita menggunakan teknik pada hari ini, saya dapat merasakan bahawa maklumat yang disampaikan tu lebih jelas dan objektif. Dan dari segi perjalanan bengkel, memang penceramah pada hari ini Dr. Rozaimi, dia berjaya menarik minat peserta. Maksudnya bengkel itu tidak berasa bosan sebab dia bukan sekadar menggabungkan teori tapi juga banyak aktiviti secara hands on yang menyebabkan kita terlibat secara langsung dalam memahami apa yang cuba diajar. Pada pandangan saya, seandainya anda dipanggil untuk menyertai program sebegini, saya cadangkan memang anda kena join, kena sertai sebab memang sangat bermanfaat, especially dalam kita nak mengolah idea yang kita ada. Biasanya dalam bentuk konvensional, maksudnya kita olah dalam bentuk penulisan, dalam bentuk orang kata PowerPoint, tapi ini kita translate kepada bentuk saya rasa macam lukisan ataupun lakaran yang lebih mudah difahami dan diingati oleh sesiapa yang mendengar kita punya taklimat ataupun mesej yang hendak kita sampaikan. Sebelum saya mari ke program ni, saya menganggap mungkin ini program biasa je lah, ini program solving ni, program yang biasa kita telah ikuti. Tetapi once saya dah masuk dalam program ni, saya tengok satu pendekatan yang baik di mana pendekatan yang menggunakan visual, yang selama ini kita tidak pernah terfikir bahawa pendekatan menggunakan visual ini mungkin banyak menyelesaikan masalah, reduce the miscommunication breakdown, membuatkan orang lebih faham tentang masalah yang nak diselesaikan dan mengurangkan misinterpretation di kalangan orang yang ingin kita libatkan dalam menyelesaikan masalah. So saya dapati program ini begitu baik, dianjurkan oleh penceramah yang baik dan konten dia pun amat baik, dan saya memang galakkanlah kalau di kalangan kita berpeluang untuk mengikuti kursus yang sama seperti mana yang kami alami pada hari ini.